Ini rumah walaupun you gaji 2,000, you pun mampu beli. Ni Abang Mike bawa aku kat mana ni? Ni kampung Cina kan? Abang Mike! Oi, You bawa I kat mana ni? sini cincang lah. I ada satu listing kat sini. Oh. So, jom kita pergi tengok. Jap. Kan I dari KL. So 15 minit sampai sini. Tak jauh sangat lah. Lepas tu kiri kanan I nampak ada sekolah, ada bank, ada hospital. Jalan besar tu ada MRT dekat je. Yeah, actually sekarang kita berada kat Jinjang Kepong, matured and happening yang paling dekat kat KL. Jom kita pergi tengok. Okey, jom. Abang Mike, I lupa tanya harga rumah ni berapa? Kita pergi tengok ni rumah dulu. You tengok condition macam ni, dia bernilai berapa. You nak tahu harga rumah, stay sampai habis. Jom, masuk. Ini ya unit dia. You tengok, cantik ke tak cantik? Jarang you ada tengok apartment condition baik macam ni. Good maintenance. Jom masuk. Dia ada plaster ceiling, cuma perlukan touch up dengan cat saja. Lepas cat, dia akan mewah macam rumah baru. Ruang tamu total 550 square feet. Okay, dia ada 3 bilik, 1 bilik air. Ini bilik master, bilik kedua. Ini original lah. Ada 1 bilik lagi kat belakang, owner tailor made extension. Sini bilik air. Bilik air ada 1. Okay, sebelah bilik air luar dia kitchen. Sebelah kitchen ada 1 bilik, itu bilik ketiga. Sekarang punya renovation cost sangat tinggi. So ini owner sudah siap untuk kita. Abang Mike, you tak bagi tahu lagi harga rumah ni berapa? You rasa spek macam ni, rumah yang macam ni, harga berapa yang you nak beli? I cuma bagi tahu, ini rumah walaupun you gaji 2,000, you pun mampu beli. Serius ah? Ada minat? DM I. Jangan lupa follow, like and share Abang Mike. Kalau you ada minat nak cari property, bagi tahu saja location, Abang Mike cuba carikan.